customer pasang dengan kita, lepas tu dia balik rumah, dia dah pakai berapa bulan, lepas tu kereta dia kena try dengan pencuri ataupun sindiket. Assalamualaikum, saya Ami. Kita ada dapat banyak soalan daripada customer AJ30 ataupun AJ40. Dia tanya kita, kenapa kita punya harga agak pricey berbanding dengan GPS tracker yang lain. Saya punya soalan pula, dia pricey ke berbaloi? Untuk menjawab soalan korang, jom saya tunjuk. Kalau korang nak tahu, Alhamdulillah kita punya recovery rate kita 100%. Masuk recovery rate ni, contoh customer pasang dengan kita, lepas tu dia balik rumah, dia dah pakai berapa bulan, lepas tu kereta dia kena try dengan pencuri ataupun sindiket. Kereta customer ni dapat balik. So sistem security kita ni berbaloi. So ini antara contoh customer kita yang kereta dia kena try. Ini. Korang jawab soalan saya, berbaloi ke tak boleh kalau jadi sampai macam ni? Ini Hilux GR Sport ni recovered, Alphard AJ30 recovered. And then dekat profile TikTok kita pun korang boleh tengok lah ada case baru-baru ni, kena try, dapat balik. Berbaloi ke tak berbaloi? Saya bagi contoh, macam sebelum ni ada case owner AJ30, AJ40 yang kereta dia kena curi dengan pencuri lah kan. Bila kereta dah kena curi, ada pula reward dia nak spend berpuluh-puluh ribu pula tu. Korang bayangkan puluh-puluh ribu tu, korang bandingkan dengan kita punya sistem security, tak sampai suku. Kita punya package security ni ada macam-macam package, mengikut kepada bajet anda, mengikut kepada keperluan anda juga. Tapi kalau korang betul-betul nak pasang juga tapi on budget, jangan risau, EasyTrack ada sediakan pembayaran secara ansuran 3 bulan sampai 7 bulan tanpa interest. Semua ni kita buat adalah untuk memudahkan urusan korang juga. Kita tahu nak raya ni kan, nak pakai duit banyak, that's why kita ada sediakan installment plan. Jadinya kalau korang nak cari sistem security yang berbaloi untuk kereta kesayangan korang, and then nak dapatkan khidmat yang profesional daripada tim EasyTrack ataupun saya, Ami, tekan butang WhatsApp di bawah.